Saya dah restock straw saya ya. Sekarang kita ada straw warna pink pula. Jangan rembat straw saya. Siapa rembat straw saya suruh staff saya pergi rembat dia dekat meja dia. Saya ada baca banyak tau feedback yang korang minta. Ni semua feedback saya baca. Kita orang memang akan baca every day untuk kesan masalah dan juga pembaharuan yang kita boleh buat lah. Kita tengok sikit lah feedback apa yang kita dapat. Okay, semua sedap. Waiting time from early opening. Mungkin hari Jumaat, okay. Tak apa, ni kita tengok everything good, okay. What need to improve. Kebanyakan ni kita dapat adalah feedback positif. Kalau ada negatif tu memang kita sangat-sangat mencari. Sedap je, dah selalu main. No comment. Nampak? The food is good though, no idea now. Dah tak tahu nak tulis apa, okay. So sebenarnya banyak. Kalau ada yang negatif tu memang kita akan carilah. So far tak ada. Okay, cuma jarak penghantaran makanan terlalu lama antara yang lain. Okey, macam ni kita akan tengok tarikh, kita akan tengok berapa minit dan kenapa. Selalunya mungkin ada certain bahan yang habis, so diorang kena pre-pack. Jadi itu mungkin akan lambat sikit lah. Selalunya kita insyaAllah laju. So korang yang mana minta dekat saya tandas apa semua, insyaAllah awal tahun 2026 saya dah ada plan untuk renovate kedai. Kita akan kembangkan, kita akan besarkan kedai, ada tempat dining lagi, ada toilet access, and also lebih banyak selection of food insyaAllah. So terima kasih, doakan dan terus datang ke Foodport. Korang jangan datang ke Foodport.